Hai geng, Assalamualaikum, welcome back. Okey geng, kali ni aku nak kongsikan berkenaan dengan insurans e-hailing pula. Memandangkan insurans e-hailing aku akan tamat tempoh pada bulan Jun nanti, aku dah start cari quotation yang terbaik untuk insurans e-hailing aku. Untuk pengetahuan korang, terdapat beberapa syarikat insurans yang tak ada dah insurans e-hailing ni. Contohnya, dulu aku guna insurans Lompet. Aku ambil tahunan. Tapi sekarang Lompet dah tak ada dah insurans e-hailing. So bila korang nak renew insurans, korang kena check dahulu. Korang juga boleh tengok balik mesej dalam aplikasi Grab. Segala information berkenaan dengan insurans e-hailing ni ada dinyatakan dalam mesej aplikasi Grab korang. Macam aku akan cari insurans daily sebab aku tak ada masa untuk buat full time Grab. Hasil carian aku, insurans CAP ni adalah yang paling murah, iaitu sebanyak RM3 sehari. Manakala insurans lain semuanya RM4 hingga RM5 sehari. Dan ada juga yang RM6 sehari. So geng, ingat, mana yang nak renew insurans tu, semak dahulu dengan syarikat insurans dan jangan terus beli. Geng, untuk peringatan korang sekali lagi, ada 3 syarikat insurans iaitu Liberty, Am Insurance dan Kunia. 3 insurans ni dah tak ada dah insurans daily. Korang hanya ada insurans yearly sahaja, iaitu tahunan. Bagi korang yang terlibat dengan 3 insurans ni, korang ada 2 pilihan, iaitu call syarikat insurans untuk minta mid-term inclusion, ataupun pilihan kedua, korang batalkan insurans ni dan beli insurans lain. Dan sebelum korang beli, korang kena check dulu apa keperluan insurans e-hailing korang pada tahun 2025. Okey geng, semoga video ni bermanfaat. Hati-hati mandu. Assalamualaikum.